calon ujian psikometrik pegawai tadbir grade N9. Cuba anda bayangkan, anda sedang menjawab ujian psikometrik yang penting ni. Tiba-tiba keluar soalan ni. Pernah membeli sesuatu dan menyesal kerana terikut-ikut dengan orang lain. Saya ulang, pernah membeli sesuatu dan menyesal kerana terikut-ikut dengan orang lain. Jadi, apa jawapan anda? Nampak soalan tu macam biasa-biasa je kan? Tapi tahu tak, soalan yang macam ni lah yang akan memerangkap anda kalau anda tersalah jawab. Soalan ni sebenarnya bukan tanya pasal barang apa yang anda beli. Dia nak tengok macam mana anda buat keputusan dalam tekanan sosial. Kalau anda jenis orang yang terikut dengan orang lain dalam ujian psikometrik, itu petanda anda kurang keyakinan, mudah dipengaruhi dan tiada pendidikan yang jelas. Tapi kalau anda ni jenis yang keras kepala, macam semua benda kena ikut kepala sendiri, itu pun tak bagus. Dalam ujian macam ni, ekstrim sama dengan red flag. So, apa jawapan yang terbaik untuk soalan macam ni? Cadangan jawapan yang terbaik adalah tidak setuju. Why? Kenapa? Sebab ia menunjukkan anda juga boleh buat keputusan sendiri, tapi anda juga bukan seorang yang keras kepala. Anda tahu beza mana idea yang datang daripada anda dan ikut orang. Dan ya, walaupun soalan ni nampak kecil, ia sebenarnya ada kaitan dengan teras kepimpinan. Sebab pemimpin yang baik tak boleh ikut orang. Dia perlu berani buat keputusan dan juga berani untuk tanggung risiko akibat daripada keputusannya. Kalau anda bakal menjawab ujian psikometrik pegawai tadbir grade N9, soalan yang macam ni memang banyak dalam exam nanti. Sebab grade 9 adalah grade leader, grade seorang pemimpin. So, ia bakal menguji sama ada anda ni boleh ataupun layak untuk memegang jawatan sebagai seorang pemimpin. Tapi ramai calon yang gagal ni bukan sebab mereka tak pandai, tapi mereka tak faham apa kehendak soalan tu. Untuk membantu anda, saya ada siapkan satu e-book khas ujian psikometrik pegawai tadbir grade N9, di mana dalam e-book ini mengandungi penerangan lengkap tentang jawatan, contoh soalan khas untuk pegawai tadbir grade N9, di mana ia bakal membantu anda lebih faham, lebih clear, lebih jelas, lebih nampak apakah pattern soalan kepimpinan, soalan kerjasama, soalan emosi, soalan disiplin dan sebagainya, supaya dalam exam sebenar nanti anda lebih rasa yakin dan boleh menjawab dengan tenang. Kalau anda nak rasa yakin dan nampak hebat di hadapan sistem SPA, klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik khas untuk pegawai tadbir grade N9 dan bersedialah jawab dengan tenang untuk hadapi exam nanti. Klik link di bio sekarang untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik.